bangkit dekat luar. Saya kalau nampak dia mesti saya ada macam follow-up. Itu memang hero saya. Yang tahu, yang kenal saya tahulah. Itu memang hero saya yang tinggi lah. Kira macam dia banyak influence saya. Menginspirasi. Terlalu banyak. Dia sendiri tahulah. Saya pernah cakap dengan dia, terima kasih abang. Pasal abang lah saya main muzik kan. Surprise Nak kata surprise tak surprise sangat lah, tapi dah announce kan yang kita ada special guest Datuk Ramli lah yang akan insyaAllah jam dengan kita. Tapi saya rasa yang lebih untuk kami, yang kami betul-betul look forward to is mempersembahkan lagu-lagu yang barulah daripada kami kan. So itu ialah baby project kita. So yalah, insyaAllah dapat sambutan ya. Ni mungkin akan jadi tour lepas ni ke tempat-tempat lain. Itu yang kita nak, amin. Kita pun idam-idam itu yang kita nak lah Ya, insyaAllah lah. Mestilah campur aduk lah. Ya, tapi semestinya kita macam semangat lah macam walaupun kita admit kita mesti seram lah. Ada dia punya ground dia. Pasal dah lama kan saya tak ke depan. Dah lama Is tak ke depan sama-sama dengan band lagi. Yang kawan-kawan kita yang muda-mudi. Anyway ni baru ni ada ni kan. Dia kira macam adik kita jugalah, yang paling muda. So kita betul-betul nak jadikan benda ni something yang different lah. Ya. Lama. Pasal sebelum tu adalah saya buat projek-projek lain, tapi semenjak 2017 saya dah pernah 2016 saya pernah melamar dia dulu, tapi mungkin tak ada jodoh kan. Dia pun ada projek lain, saya pun fokus kat projek lain. Dan tiba-tiba 2022 saya call dia balik. Saya cakap, masih nak try tak? Boleh lah. Bila dia cakap boleh, saya pun terus tulis lagu, start semua. Yalah, ada lagu yang saya start dengan basic-basic punya chord. Lepas tu saya cakap dengan dia, boleh habiskan lah, macam gitu kan. So itu pertama kali saya bekerja sama dengan penyanyi ataupun band members sama-sama lah. Selalunya dulu saya yang buat semua, tapi kali ni lain. Kita semua involved dalam album ni lah. Masa dia tak reject sebenarnya. Timing kan. Saya masa tu ada komitmen dengan satu band lagi, band Gerila ke? Gerila. Gerila. Ya, Gerila. Sebuah band projek Along dengan Along Aziz. Ya. So masa tu saya tengah komit dengan band tu. Bila dah free ni, YD datang balik. Kita berbual tentang muzik ni. Ya, kita sama. Kita kepala tu. Kita isi kepala lah. Saya tak lagu macam gini. Ya, memang lah. Ngam, so kita jalan. Kurang macam itulah. Yalah, betul. Ya. Sebab kita nampak macam arah tu sama. Sama lah. Boleh masuk kan. Ya. So dalam masa buat lagu tu pun macam lebih mudah lah. Ya. Sebab tujuan tu sama. Lepas tu Bukan
satu. Kalau kita tahu malam ini fantasi, malam hati yang sedang berpuisi, kau berkuasa akan tinggi harapan yang tak pernah senang. Masa first time saya contact dia lah 2016, 2017 saya dapat idea tu. Saya ada satu idea yang okey, saya ingin tubuhkan satu band yang band tu mesti nak macam Beatles, 4 orang. Pada saya Wings, Beatles ni semua perfect punya example of a band 4 orang kan. Jadi saya fikir-fikir, memang saya daripada mula saya dah ada is dalam radar saya yang macam okey, penyanyi ni mesti nak macam gini, pattern dia macam ni, suara dia macam gini. So saya start dulu. Saya dah mula collect lagu dalam iPhone lah, macam just strumming get some ideas kan. Jadi saya adalah bertukar-tukar pendapat dengan dia. Lepas tu mula dengar lagu-lagu lain macam band Gigi, band-band Indonesia sikit kan. Tapi macam mana pun saya akan balik semula kepada Wings, Search. Inilah yang saya besarkan dengan muzik ni kan. Macam mana saya cakap saya ingat masa hari pertama kita orang jam tu, saya berbalik kerja, dia bagi dengar, saya tak dengar lagi lagu tu. Lagu sementara tadi. Saya just masa on the way nak pergi studio tu baru saya dengar. First time saya dengar, bila tahan lagu ni. Saya pun ni jam je, kalau jadi sudah. Ya, betul. Ya. Alhamdulillah masa tu. Ya. Memang jam jodoh. tu berlangsung dengan baik ya. Lepas tu berhasil lagu-lagu lain ya. So alhamdulillah lah, kita kadang-kadang ni jodoh pertemuan kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita cuba ini tak jadi, itu tak jadi. Sebelum Zul pun ada basis lain kan, pun ada drama lain kita cuba. Cuma yalah, mungkin keserasian dan perangai adab sesama kita tu pada saya sangat penting Kita kalau lagu yang penuh ada dalam 10, tapi ada satu lagu Hari Raya yang special ada satu, pasal kita fikir dah masa-masa gini kan, by the time kita release, lepas tu dah nak masuk tahun depan Januari, lepas tu dah Februari, dah masuk bulan Ramadan kan. So sekali jalan lah, dia nampak macam okey lah kan. Mula-mula kita start dengan Nafasku, tapi bila Nafasku saya pernah ada nampak benda-benda yang tak tahu lah, inspiration tu datang nafas kan, macam ini satu title yang baik lah. Lepas tu kalau nanti you tengok dia punya cover, kita tengah loncat jadi kita macam kira apa dah jadilah, inilah kita punya perjalanan kita lah. Kita ada 2 album, tapi semua dengan member-members yang lain lah. Cuma yang yang dulu tu memang konsep dia lain sikit daripada yang ni lah. Pada saya yang ini dia ada kematangan lepas tu dia ada macam mana nak cakap, mungkin ada kematangan lah dengan sound yang ada Zul, saya dengan dia. Inilah sound kita. Dia macam saya cakap, saya punya reference banyak dekat Wings, Search semua. Tapi bila saya record album ni, saya dengar macam ini Cradle lah, ni bukan band. Sound kita lah, macam gitu lah. Saya tak tahulah mungkin insyaAllah pendengar. Kalau album tu maknanya kita ada banyak lagu. So kalau untuk persembahan, biasanya kalau artis yang bermula dengan satu lagu, satu single, dia main satu lagu dan dia cover lagu-lagu orang. So maknanya kalau Cradle ni, dalam setiap persembahan tu mungkin kita tak banyak cover lagu orang lah, kita main lagu sendiri.
Maknanya dengan job session tu akan Saya terus terang lah, saya sebenarnya session tu bukan saya punya kepandaian, saya bukan kat sana lah, tapi memandangkan keadaan dulu, ialah saya nak survive kan. Jadi saya suka buat benda tu, tapi kalau tanya hati dan diri saya ni, memang saya seorang yang suka lagi main band sendirilah kan. Bukannya apa, maksudnya tu macam kepuasan dia lain kan. Sama-sama lagu-lagu sendiri kan. Untuk kita main untuk orang lain, kita main untuk orang lain. Yang ini untuk kepuasan sendiri ya. Tapi alhamdulillah, apa-apa pun kalau ada job kalau saya free, sekarang saya kasih Cradle the priority lah. Kita dah buat macam gini, takkan separuh-separuh. so